Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke podcast Suyen. Ramai orang kata generasi sekarang dah makin hilang adab. Betul ke? Atau sebenarnya cara kita menunjukkan adab telah mengubah mengikut zaman? Hari ini kita akan bincangkan perkara yang nampak kecil tetapi memberi impak yang besar kepada budaya sekolah. Hormat menghormati dalam kalangan murid. Bersama saya ialah Alfisha, Ketua Batch Nobel 9 dan Elina, Ketua Pengawas SMK Center Utama. Selamat datang. Terima kasih Amna. Terima kasih Amna. Kalau kita tengok media sosial sekarang, ramai yang berani komen sesuka hati. Ada yang kata hormat itu lapuk atau kolot. Korang setuju? Saya tak setuju. Hormat ni bukan fenomena ataupun ikutan yang datang dan pergi. Hormat ni ialah nilai. Cara kita mungkin berubah, tapi rasa hormat tu tetap sama. Bila kita hormat orang, sebenarnya kita sedang menunjukkan siapa diri kita. Betul. Saya sebagai ketua pengawas, saya selalu nampak benda yang mudah macam memberi salam, mengucapkan terima kasih, meminta maaf pun sekarang dah semakin kurang diamalkan. Padahal perkara kecil macam itulah yang membuat suasana sekolah lebih positif. Bagi korang, apa benda yang paling mencabar tentang sikap hormat dalam diri murid sekarang? Bagi saya, dunia digital. Kadang-kadang orang dekat belakang skrin dah menjadi terlampau berani. Mereka lupa setiap komen, setiap mesej yang diorang letak dekat social media dan dibaca oleh manusia, mereka pun ada perasaan juga. Bagi saya pula, saya rasa budaya menularkan kesilapan orang. Sekarang bila orang buat silap kan, kita nampak yang diorang lebih suka merakam daripada menghulurkan bantuan. Jadi benda tu, hormat ni bukan sekadar bercakap dengan sopan, tetapi hormat ni juga maksudnya menjaga maruah orang lain. Baik, jadi macam mana nak jadikan budaya hormat ni sesuatu yang menarik di sekolah? Kita mulakan dengan perkara yang paling mudah lah, dengan senyum, menyapa kawan, memberi tumpuan ketika kawan bercakap, tidak menyampuk dan mengganggu perbualan rakan-rakan. Benda-benda kecil ni kita nampak biasa, tapi sebenarnya dia memberikan impak yang besar. Bagi saya pula, saya percaya satu perkara, iaitu hormat tu berjangkit. Bila seorang murid mula menghormati guru, menghormati rakan dan menghormati staf sekolah, murid-murid yang lain pun akan terdorong untuk mengikut budaya yang baik tersebut. Budaya yang baik itu selalu mula daripada seseorang yang berani untuk mula dululah. Sebelum tamatkan podcast ini, boleh tak kalau saya nak minta seorang bagikan satu ayat untuk kita ingati? Kita memang tak mampu untuk menjadi manusia yang sempurna, tetapi kita sentiasa mampu untuk jadi manusia yang sentiasa menghormati orang lain. Hormat bukan tentang siapa yang lebih tinggi kedudukannya, tetapi tentang siapa yang lebih tinggi nilai kemanusiaannya. Dan saya nak tinggalkan podcast ini dengan satu persoalan. Kalau semua orang meminta untuk dihormati, siapa yang akan memulakannya dahulu? Jawapannya ialah kita. Kerana sekolah yang hebat bukan dibina oleh bangunan yang besar, tetapi sikap saling menghormati dalam kalangan warga sekolah. Saya, Amna, bersama Alfisha dan Elina. Terima kasih kerana bersama kami dalam podcast Suyens. Jangan lupa untuk like, Komen Subscribe dan share.